Hello, salam kepada bangsa Malaysia. Okey, hari ini saya tunjukkan video ni dalam bahasa Malaysia sebab saya nak bagi semua masyarakat Malaysia fahamlah. Okey, so sekarang kita tengah ada banyak isu yang dekat social media, lepas tu menjadi perbahasan dalam banyak pihak lah tentang isu anutan kuil yang diklasifikasikan sebagai kuil haram. So saya nak ulas tentang tu. So video ni khas untuk orang-orang yang rasional sahaja. Okey, orang India yang rasional, orang Melayu yang rasional. Okey, dan orang Cina lah, kawan-kawan Cina yang juga memandang serius pada hal ni. So, jom kita pergi dekat video dan saya akan terangkan. Okey guys, macam saya cakap sebentar tadi kan. So, saya nak bagi penerangan sedikit tentang hal ni kepada masyarakat Malaysia yang rasional saja. Okey, orang yang fikir yang orang tak boleh berfikiran rasional, sila scroll dan pergi tengok video-video yang mana anda sukalah. Okey? So kalau anda dah keluar, saya akan teruskan. Okey. So beginilah tentang isu kuil yang diklasifikasikan sebagai kuil haram. Alright? So kita kena pandang isu ni secara holistik. Okey? So sekarang masalah ni, adakah masalah ni baru? Adakah kuil-kuil ni baru didirikan? Tidak. Okey? Ada setengah kuil yang ada dekat sini, dulu dia dekat estate. Alright, lepas tu kuil tu ataupun tanah tu telah dijual kepada pengusaha atau kepada orang persendirian lah, right? So lepas tu sekarang status kuil tu ada masalah, okay? And sekarang kerajaan tengah meneliti isu ni, dia sudah bagi kepada PBT untuk selesaikan isu ni melalui rundingan, okay? Kalau dekat tahap rundingan tu tidak berjaya, mereka akan dismantle kuil tersebutlah. Saya tak nak cakap robohkan sebab mungkin itu akan menjadi istilah yang salah. Okay? Maybe dismantle ataupun alih ke tempat yang lain. Alright? So sekarang kita tengok dekat sini, isu ini adalah isu undang-undang. Alright? Ini bukan masalah kaum, ini bukan masalah peribadi. Alright? So ada banyak tanah yang ada pemilik, hari ini mereka minta kuil ni dikeluarkan ataupun dipindah. Okay? So management kuil ni perlu ambil tindakan segera untuk memindahkan atau berunding dengan owner tanah and see what's the best to do. Okay? So dalam situasi ni kita tak boleh ambil satu tindakan untuk merobohkan immediately ke, pergi sana terus robohkan, ataupun dalam satu hari masalah ni takkan selesai. Okay? Masalah ni akan selesai melalui tahap rundingan dan kerajaan akan memastikan benda ni berlaku. Okey? Macam dekat Selangor sekarang, saya orang Selangor kan. Dekat Selangor sudah ada titah daripada Sultan. Okey? Untuk selesaikan masalah ini. So pihak kerajaan telah mengambil usaha untuk menyelesaikan masalah ini. So within this kan, takkan dalam satu hari you orang nak pergi robohkan semua kuil atau kita boleh alihkan semua kuil. Tak boleh. Okey? Ia akan ambil masa. So, saya mohon rakyat Malaysia sabar. Okey, sabar. Okey, isu ni akan diselesaikan. Lepas tu, kita tengok masalah ni adalah staging politik. Kita kena faham. Okey, macam mana masalah ni bermula. Okey, ia bermula daripada satu kuil dekat KL yang ada konflik dengan pihak Jekyll. Okey, ia bermula daripada situ. Dan lepas tu ada istilah kuil haram yang dipropagandakan. Alright? Bukan semua kuil ini didirikan hari ini atau semalam. Okay? Ada kuil yang pernah didirikan sebelum merdeka pun. Okay? So kita kena faham yang tu. Second thing, lepas tu ada pula satu kumpulan yang mengatakan mereka nak buat himpunan. Okay? Stage 1. Okay? Lepas tu himpunan tu telah diberhentikan oleh pihak kerajaan. Okay? Sekarang ada lagi satu grup pula. Dia bawa motor, dia tengok mana-mana kuil ada, dia terus tangkap gambar, dia cakap kuil haram. Tanpa fakta dan bukti yang kukuh. Okey? Lepas tu, hari tu saya tengok satu posting, mereka kata, okey, jom kita pergi buka kedai lembu ataupun jual lembu dekat kuil-kuil haram ni. Okey? Ini akan mengundangkan masalah perkauman. Lepas tu, sekarang ada grup baru pula. Grup ni pula cakap, oh ini kuil-kuil haram ni diuruskan oleh gangster. Tanpa bukti dan tanpa fakta. Okay. So, political staging ni adalah untuk menggulingkan kerajaan sekarang. Alright, kita kena faham yang tu.
Okay, saya ada perspektif yang lain tentang kerajaan sekarang and macam mana pengurusan mereka lah. Yang tu my personal. Alright? Tapi kita kena faham secara holistik, adakah baru dalam 3 tahun ni selepas PMX ambil alih jawatan Perdana Menteri, kuil-kuil ni didirikan? Bukan. Okay? And hala tuju negara kita sekarang dalam hala tuju yang baik. Kita tengok ringgit kita makin kukuh and ekonomi kita makin stabil. Adakah dengan pertelingkahan ini kita nak gulingkan kerajaan sekarang and kita nak jatuhkan ekonomi negara kita? Pengusaha-pengusaha akan keluar jikalau berlakunya apa-apa insiden perkauman. Alright? So, orang yang rasional, masyarakat yang rasional, okay, India ke, Melayu ke, Cina ke, kita kena fikir satu saja. Masalah ini boleh diselesaikan atau tidak boleh diselesaikan. Masalah ini boleh diselesaikan dengan cara yang betul. So, kita jangan bawa emosi tu sampai kita membenci satu sama lain. Alright? So, saya harap semua rakyat Malaysia yang rasional, alright, tunggu, sabar, biar kerajaan jalankan tugas mereka. Ini yang saya mahu sampaikan dekat rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.